5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah. 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu, kita tengok amalan ya. Satu, kita pilihlah yang paling baik buat semua. 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu, kita tengok amalan ya. Satu, kita pilihlah yang paling baik buat semua. Minta dengan Allah. Nombor 1, 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu, kita tengok amalan ya. Satu, kita pilihlah yang paling baik buat semua. Minta dengan Allah. Nombor 1, sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu, dengan rokok dan sujud yang sempurna. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tahajud 80 rakaat. 5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu, kita tengok amalan ya. Satu, kita pilihlah yang paling baik buat semua. Minta dengan Allah. Nombor 1, sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu, dengan rokok dan sujud yang sempurna. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tahajud 80 rakaat. Nabi tak sebut duha 12 rakaat. Nabi kata siapa yang mampu menjaga sembahyang 5 waktu, yang ikut waktunya. Syaratnya, kalau Zuhur 1,5, 1,5. Asar 4:40 dia, bukan 6:40. Ni